Okey, hari ini hari keempat kita di Krabi. Destinasi kita adalah Phuket. Kita sekarang on the way ke Phuket, jarak 170 km. Dan kalau ikut Google Map, kita akan masa 3 jam untuk sampai ke sana. Dan kalau kita tengok pun, kereta dekat sini tak banyak. Jadi senanglah kalau kita nak mandu. So kalau yang nak datang ke Thailand untuk bawa kereta sendiri, sebenarnya benda boleh buat lah kita dia. Kena belajar, berani dan tahu je. Okey. Okey, sekarang kita singgah sekejap dekat PTT station lah. Kalau dekat Thailand ni, dia ada R&R yang macam ni. Dia ada standard je. Dia akan ada 7-Eleven, dia akan ada Amazon Cafe, dia akan ada kedai-kedai yang banyak, toilet semua ada kat sini. So kalau drive, antara tempat yang best kalau nak berhenti adalah PTT station. Okey, jom kita dua. Wah, sobat kita tu dia nampak kafe Amazon, dia dah goyang. Sudah goyang. Goyang, kepala bukan goyang. Bukan senang nak dapat. Bukan senang. Ada kat Malaysia? Tak ada kan? Ada. Ada. Kafe Amazon ada kat Malaysia. Factory outlet dekat Batu Kawan ada. Oh, okey. Arham, macam mana Arham? Adakah rasa terbuak-buak nak makan dekat kafe, nak minum kopi Amazon tu? Amazon panggil Arham. Mari sini. Mari Arham. Dah, aku dah belanja Kopi dah saya. sedap. Aku tanya. Kena belanja? Balik jom. Sini. Okey lah, tadi kita dah menjauhi Amazon. Arham tewas. Panggilan Amazon. Arham. Kami. Arham, mari. Jangan aku bayar Arham. Apa payung kita punya milenial yang ini payung, insya-Allah kita doakan murah rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam perjalanan kami ini ada sahabat kami belanja kami minum air kafe di Coffee Amazon ni. Ya Allah, kami mohon padamu murahkan rezeki dia, selamatkanlah dia, berilah keberkatan hidup kepada dia, selamatkanlah dia dunia dan akhirat, selamatkanlah keluarga dia dunia dan akhirat, mudahkanlah urusan mak mertua dia dan isteri dia untuk dapat panggilan haji pada tahun ini. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Ya Allah, ya Allah, bantulah sahabat kami ini dalam perniagaannya, berilah keuntungan yang besar dalam perniagaannya, yang besar itu dapat keluarga zakat yang banyak yang mereka berikan yang lainnya. Allah, ya Allah, mudahkan, hantarkanlah dia projek-projek yang memberi keuntungan, berikanlah projek-projek yang boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Hadirkanlah dia pekerja-pekerja yang boleh memberi komitmen kepadanya, bantu dia untuk terus memajukan syarikatnya. Ya Allah, ya Allah, selamatkanlah kami semua. Ya Allah, biarkanlah kesihatan kami. Ya Allah, biarkanlah keselamatan kami dunia dan akhirat. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Terima kasih Arham kerana belanja kami semua. Faham juga apa? Terima kasih Arham. Payung ini terbaik. Kalau nak payung lagi? Nak payung lagi dialu-alukan. So kita on the way. Selepas kita lihat Arham, kita beli beberapa jajan, pergi makan. So kita makan ni apa? Macan onion ini sedap. Semua buatan Thailand. Halal, janji halal. Makan. Ya. Jangan pakai. Thank you funder. Ya Allah, murahkanlah rezeki funder kami yang memberikan kami beli makan jajan ini. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang kita dah sampai ke Patong Beach lah, dekat area Patong lah. Dan kita nak pergi ke Jang Stay Lun Shopping Mall dahulu. Kita boleh tengok jalan-jalan dekat Patong Beach ni. Dan sebelah kanan kita ni adalah tempat kalau nak buat aktiviti laut, semua dekat sini. Okey, kita dah sampai dekat Jang Stay Lun lah. Kita masuk parking pun kena bayar. Kita sekarang ni sampai dekat shopping mall dekat Patong Beach. Kita nak cari kasut Hoka. Jom. Sekarang ni kita dah jumpa apa yang kita cari, kasut Hoka. Wih, ni cantik weh. Harga mahal ke?
Tidak Ram, boleh tak? Apa rasa pakai? So macam tak pakai kasut. Serius? Dengan Macam tak pakai kasut lah? Kita duduk pula. nak beli bondi nombor dah kan? Hoka nombor 2. Bulan sebelah itu kita dah main lah sini beli yang saiz Rick Clifton 9. Nampak Lincoln 3 macam sedap. Okay, kita tengok Arham. Nak pilih. Kita nak beli Hoka bondi 8 tapi dia ada limited size. So sekarang ni tengah duk berebut. Kaulat. Kita nak tengoklah saiz yang lebih bersesuaian dan juga warna. Kita bila dah try mesti terpaksa beli. Dapat macam mana? Hoka sedap sangat. Kawan-kawan akhirnya terangkat beli juga ni satu. Okay. Saya ni sejujurnya tak pernah pakai Hoka. Dengar nama Hoka pun tak. Saya main-main label Skechers, Adidas, Nike je. Tapi datang sini jadi agenda kat sini, dia orang hasut saya. Semua hasut. Dan last kali terpaksa ambil satu campur satu. Hoka. Memang biasa. Kita dah settle kasut. Sekarang kita nak pergi Big C nak beli souvenir. Tengok sahabat kita semangatnya. Beli Hoka terus tak boleh tahan, dia ketak dia kata. Tak kena pakai kok. Terus Lari nak lari. terus pakai. Rasanya lepas ni laju dia jalan. Jalan tu. Memboi dandan jaga lutut. Sama lah. Sama. Betul. Kita makan dodol origin dari Koh Samui. Dia import dari Koh Samui, mai jual di Phuket. Okey ya. Dia tak manis sangat. Ada warna pandan juga Yang ni originalnya Nise. Ini pandan. Ini Ini durian. Kita nak cari paste tom yum yang asli original orang Siam semua pakai. Thailand orang pakai. tanya orang tu. Kita tanya kak ni pada Yala, dia kerja sini. Okay, kita nak beli dried fruit dekat sini. Very famous dekat Thailand. Buah apa yang ada? Kita ada buah nangka, kita ada buah durian, Lagi? buah mangosteen, buah manggis. Okey, hari tu saya dah datang bulan 11 beli dia punya spray, room spray Beli lemongrass, lavender dengan sakura. Memang puas hati, so kita repeat sekali lagi. 3,500 baht dan dah beli dah ni. Terbaik. Okay, tengok kita dah hasut kawan-kawan dan mereka pun terbeli. Alhamdulillah, support. Okay, tadi kita dah beli room spray. Memang untuk room, EO kan. Tapi sekarang ni sangkut pula dengan pillow punya spray. Bagi tidur lama sikit, dia tahan 8 jam. Sebelum tidur spray, tidur nyenyak. Bini pun ngapai. Beli essential oil, memang terbaik. Sekarang jam telah menunjukkan 4.30. Kita tadi dah shopping, dah penat-penat. Sekarang kita dah check in, kita nak pergi makan. Kita tengah cari makan dah saya. Dalam 500 meter berjalan kaki. Jom kita pergi makan di Phuket. ผมเจอผู้หญิงคนหนึ่งเขาทำให้ใจผมไว้ไม่รู้อะไร Kita dah sampai kedai halal untuk lunch. เพราะว่าเธอนั้นมาทำให้ใจฉันไว้เธอมาทำให้ใจของฉันมันถึงขั้นรุนแรงอย่างนี้ขอร้องให้เธอช่วยหยุดขอให้เธอช่วยหยุดความน่ารักที Ada apa Ram? Nasi goreng tom yum dengan telur mata, sotong goreng tepung, lepas tu tom yum campur. Mewah. Memang sedap. Sedap. Makan apa kah? Kita masukin. Kau makan apa kau? Nasi mandi ayam. Nasi mandi ayam. Resko, ada cili ni Resko, kesukaan hang. Tengok nasi dia Resko. Nasi Arab Manly. Sahaja aku makan hari ini untuk Resko kerana Allah Ta'ala. Amin. Licin. Tadi mai 2 pinggan seorang. Habis licin, tak tahu orang khabar dua ni. ใจฉันฟังตลอดอย่าไปทำใคร Kita nak pergi masjid insyaAllah. Untuk buat apa? Untuk kita beriktikaf di masjid. menunggu waktu maghrib. Allahu Akbar. Masjid depan tu ya? Tu masjid. Betul, tu kedai kita tadi. Dekat.
กียรติของสมุไรฉันไม่เคยคิดโกหกที่คิดว่าฉันโปกดเบลอได้บอกว่าเธอนั้นรักใครในปัตตภีนี้ Alhamdulillah kita dah selesai solat maghrib dan isya berjamaah dan jalan mau pergi ke Bangla Road. Oh, lagi satu benda yang menarik kat sini ya. Ramai gila orang tengok baju kami. Kata lawa. Oh, subhanallah, memang agak mengujakan. Orang kata lawanya, cantiknya. Dan ramai orang yang nak ambil gambar dengan kami bila pakai baju banyak macam ni. Okey, kita nak naik. Tut. Okey. Kita dah jumpa taksi. Harga dia 400 baht, lebih kurang RM50 untuk pergi dari sini ke Bangla Road. Bismillah. Allahu Akbar. Oh, tank besar ni. Wah, menarik. Masyarakat. Okey, dekat sini dia ada shooting range. Shooting Paragon gun ada dekat sini ya. Kalau kita nak menembak, ada macam-macam. Okey, macam-macam jenis peluru, senapang. Okey, kita nak pergi menembak, insya-Allah. Jom. Let's go. Susah weh, pusing sana pusing sini nak mai ke Patung Phuket Shooting Range. Arham yang pasal ni, semangat nak menembak ni. Welcome to Patung Phuket Shooting Range. One and one. Okay, three people. Kami 4 orang, ni 2 orang. Amir dengan Azrul pun 2 orang akan pair untuk tembak. Kita tengok siapa lagi terus. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita dah sampai ke tempatnya. Arham tunjuk peluru sikit. Yes. Ini peluru betul ya, bukan olok-olok, bukan cubaan. Ini betul-betul. Okey, Arham dah nak start tembak. Bismillah. Kan, yang you look this. Wait lah. Okay. Bismillah, Pascal. Arham. Wait. Jam pula, suspense sungguh. Okey, one more. This one. Yeah, and here. Alright. Okay, right. Okay, bismillah. Kita nak menembak pula. Okay. Okay. Settle. Macam bismillah. Kami punya team 2 orang. Share. Alamak. Ada nak 7. Nak padu. Ini antara ni antara korang orang. Ini semua dah. Belah kiri. Okay. Alright. Tak apa. Kita tengok pertandingan dengan geng Pascal. Ini Azrul biar tengok. Kosong Azrul. Malu. Gaji PC ni. Kami geng ayam ya. Aduh. Alhamdulillah kita tak malu, tak seorang. 9 kena 2 poin. 6 pun ada, 2 pun ada. Bismillah. 5, 6. Habis. Kena tak comeback.
Okay, good job. Tengok lubang tu pit lubang tau. Macam mana dulu pengalaman? Oh, Yang rasa cuak? yang pistol ni macam ni. Oh, syabas Azrul. Dia tunjuk pelang dah nampak tu. 10, 9, 7, Siapa kena mati ni? 1. Weh, macam ni perfect weh depa ni. Congratulations to Azrul dan juga Ameh. Kami dengan senapang mungkin agak fail. Tapi dengan Dengan pistol. pistol sebab memang sejarah kami pistol. Okay, alhamdulillah kita dah settle menembak di patung shooting range dekat Phuket ni. Memang best experience menembak guna pistol dan juga senapang. Jom kita pusing-pusing ke tempat yang lain. Kalau kita dekat Bangla Road ni, dia ada tempat makan tau. Tempat makan ni dia punya lobster tengok ni. Tu, saiz tangan. Ni sekok mu 2 kilo boleh pi. Tengok dia punya udang. Tu, udang. Okey ya. Kita orang baru saja lalu Patung Beach Phuket, Thailand ni. Ini rupanya Bangla Road. Sebelum ni ada dah dengar orang cakap tempat ni tempat yang tak berapa bagus. Tapi kita orang pun tak adalah clear sangat pasal tak bagus tu macam mana. Tapi bila dah lalu sekali tadi rasa cukup lah kot. Memang tempat tu agak terbuka untuk orang-orang dewasa. So tidak bagus kalau bawa kanak-kanak datang ke sini. Kita dah nak balik ke Andaman House. Kita naik tut-tut. Okey, kita dah nak balik on the way. Bismillah. Kita nak berehat sikit. Kita tidur awal untuk aktiviti esok kayak di James Bond Island. Nak kena. Get the job done for tonight. See you tomorrow.